murid-murid pandai. Jom belajar susun barang ikut saiz bersama Cikgu Eza, Adam dan May. Wah, banyaknya bola May. Jom kita susun. May, tengok ni. Bola ni yang paling kecil. Comel kan? Betul, Adam. Yang saya pegang ni pula besar sikit dari bola awak. Pandai murid-murid cikgu. Dan yang ini adalah bola yang paling besar sekali. Alamak. Macam mana nak susun kotak-kotak ni? Adam, kita mula susun dari kotak yang paling besar ke kotak yang kecil. Iya. Kotak besar ni susun jadi nombor 1. Seterusnya, kotak saiz sederhana ni pula di tengah-tengah. Dan kotak yang paling kecil ni letak di sini. Dah siap. Pandainya May dan Adam. Kamu berdua memang hebat menyusun mengikut nilai saiz. Tengok ni, botol-botol air ni pun boleh disusun mengikut ketinggian pula. Kita boleh susun botol-botol ni dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah tau. Bye murid-murid pandai. Jumpa lagi.